Selamat tengah hari semua, kita bersama lagi dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada sahabat kita yang beragama Islam. Sudah lama kita tidak bersiaran guys, sebab kurang sihat ya. Dan hari ini kita ke tempat ini. Ini tempat orang membeli bubuk guys, di sepanjang jalan ya, menuju ke Batu Satu, Kuala Baram. Tempat jualan gerai menjual bubuk untuk diperbuat, untuk membuat ya cencalu ataupun belacan dan juga udang kering. Inilah tempatnya. Banyak guys. Ada yang putih, bubuk yang putih, dan ada yang warna merah ya. Yang putih untuk dibuat belacan dan yang warna merah untuk dibuat cencalu. Tu bosku. Kita baru balik dari kebun tadi, kita terus ke sini sebab saya nak membeli lagi ya cencalu ini. RM3 1 kilo. Ini RM3 1 kilo. 10 kilo 30. Okey, tu banyak guys. Dan kita nak pergi ke hujung sana. Oh, besar guys. Sekilo berapa ya? 3 kilo 10. Oh, 3 kilo 10. Merah guys. Ini yang merah. Okey. 3 kilo 10. Kita nak jalan lagi tu. Bosku sudah pergi ke sebelah sana. Kita jalan-jalan guys. Sempena masih lagi cuti ya. Cuti Hari Raya. Kita masih jalan lagi guys. Cuaca cerah hari ini. Tu bosku dia mengambil kereta kita. Kita parking jauh tadi guys. Dan kita nak jalan ke hujung sana. Tadi 3 kilo 10 ringgit. Kita nak cari lagi. Kalau tak ada pilihan, kita beli lagi nanti guys. Saya baru sudah membeli ikan yang kecil itu guys, untuk buat ikan masin. Okey, di sana pun ada bubuk ya. Adakah? No? Kilo 4 ringgit sekilo. Kita tak beli 2 kilo lah. 2 kilo ke sekilo? 2 kilo. Air ke bubuk? Bubuk 4 kilo 10. 4 kilo 10. 4 kilo 10 dah pilih ikan. Kita dalam masukkan kita. Orang ramai ya, sama-sama mencari bubuk sempena cuti. Wah, panas guys. Panas. Saya belum dapat bubuk, saya nak beli lagi untuk buat, kalau masih baru kita nak buat cucur ya, cucur bubuk.
ya, Bang? Tuh, siapa? 11 kilo 20. Lomek. Yang lah. Ini lomek. Ambil 1 kilo. Nah, pilih-pilih. Nanti banyak loh. Cho xì đi gò à? 32 kan? Okay. Ya. 8 ringgit kan? 8 ya. No, no. Ada 325. Asa ucap Pak. saya beli lomek guys untuk buat 8. lomek tepung. Chưa hả? Cái lơ hơi ở bắc khoai tới sập bắc ở đây không có gấp thịt giò. Apa ni? Ah, bapak kau. Bapak aku. Pat. 1 kilo berapa biasa? Berapa ekor? Tidak tahu lah, ikut kamu orang pilih besar, Oh, kecil ke. Ikut size lah. Ikut size dia. Okey. Dia berat dia tidak sama. Okey. Saya rasa ini. 1 kilo. Ya. Kilo 20 kan? Kilo 20. Ada air ke? Bos, minta air, bos. Okey. Terima kasih. Ala iya saya. 18, 6%. Tambah lagi 1 ekor lagi supaya dia 20. Cari yang besar, Bi. Itu besar tu. Ha. Okey, ramai beli bubuk. Yang paling jas kilo. Okey. Okey. Saya beli RM10 ya, 3 kilo. 10 boleh dah. Ya. Saya nak buat cencalu lagi, guys. Ambil 20 ah. Oh, 80 20 kan? Kilo. Sebelah sana pun banyak, guys. Ini dia bubuk ya. Musim bubuk di tempat saya. Untuk kita buat belacan dan juga udang kering. Ini dia bubuk. 1 kilo RM4, 3 kilo RM10. Oh, banyak, guys. Banyak ini. Sekarang musim bubuk. Kita nak jalan lagi. Di sini juga ada menjual tanah dan pasir untuk menanam bunga. Di sebelah sana ada nursery. Wah, panas guys. Sekarang jam 1. Wow. Ini ada udang. Kali marinir. Kita sudah dapat ikan, kita sudah dapat ikan lome dan kita juga dapat bubuk guys. Lepas ni kita nak balik.
Ini yang saya dapat tadi guys. Bubuk 3 kilo RM10. Masih fresh lagi. Dan saya juga beli ikan nipis untuk untuk buat ikan masin. Background music saya guys. Ini juga ikan kecil untuk saya buat ikan masin. Saya juga ada membeli sekilo ikan lomek RM20 1 kilo. Saya rasa ada 10 ekor tadi guys, untuk kita buat ikan lomek tepung nanti. Saya nak buat cancaluk lagi guys.